Tapi hujahnya pada ketika itu dibenarkan pengeluaran ialah pasal diorang dah tak boleh nak hidup. Pada pandangan Dok Mat, apa patut kerajaan buat? Sebab kerajaan tak boleh bagi. Kerajaan bagi sendiri duit. Bagi sendiri. Pasal tak boleh. Bantuan lah. Pasal tak boleh. Banyak duit kita lah. Whatever it takes, bagi. And duit yang kita bagi, macam ni ya, baik macam tadi kita discuss awal. Daripada RM1 yang kita bagi kepada orang susah, 8 kupang, 81 kupang, 8 kupang lah senang, akan digunakan belanja. Belanja kat dalam ni. Belanja. Bukan dia pergi belanja dekat Siam ke, dia pergi belanja dekat London ke, England segala tok nenek ni. Tak ada salah. So it's good for the economy. Kita boleh, kita tak jangan. Actually masa COVID, yang bantu rakyat adalah rakyat sendiri. Pertama, hang bawa keluar daripada duit EPF, duit hang sendiri lah. Hang tuang nanti miskin. Tak apa, not my problem, aku bukan menteri dah masa tu. Ya? Menteri lepas itu lah. Itu very short term lah. Short term, populis. Tu. Ini bukan masalah EPF, ini masalah polisi kita yang kita bagi. Kedua, jangan banyak hutang lagi lah, moratorium hutang. Actually kita save diri kita sendiri, bukan bantuan daripada kerajaan ketika itu.